sakit perut bila kita buat scan TVS korang. So bila saya buat scan TVS tak nampak sebab dia besar sangat, saya pun buat scan perut. Bila saya buat scan perut baru nampak jelas. Baru nampak jelas korang. So you all yang ada sakit perut adalah tak normal bagi wanita kalau korang biarkan. So bila kita buat scan perut ni baru kita nampak jelas sebab warna hitam ini sudah memenuhi cecair dekat bahagian dalam sistem peranakan dia. Dia belum ada anak tetapi dia dah berkahwin. Jadi korang kalau you all kerap ada sakit perut, you all nampak tak apa yang kita perlu buat? Kenapa kita perlu scan? That's why korang kena buat routinely scan daripada setiap tahun tu korang buat 6 bulan sekali. Yang tu apa? Yang ni adalah cecair warna hitam yang berada di bahagian sistem wanita dia. Okey, cuma kita tak tahulah cecair warna hitam ni apa. Sama ada cyst ke ataupun cecair daripada kanser ke contohnya. Jadi bila kita buat scan ni nampak tak? Yes, ini daripada scan TVS. Okey, saya tutup lampu sikit jadi supaya korang boleh nampak.